Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke MSC Channel. Dah lama korang tak dengar suara saya kan. Saya sampai balik sebab model ni menyuruh saya suruh review. Sebenarnya kali ni saya nak review sebab ni akan jadi tambahan dalam koleksi personal. Memang dah lama tunggu untuk dia sampai. Ini adalah skala 17. Dan korang selalu tengok Polo kecil tu adalah skala kecil dia. Ni diorang baru launch 17 dan telah sampai di MSC. Yang korang nampak ni adalah Volkswagen Polo license daripada MDX, dan kita orang memang ada stok juga. Tapi yang ni memang stok personal. Kita akan projek. Ini belum run pun kita dah nak projek dah ni. Tu saya akan cerita sekejap lagi. So buka dia tak sama macam Citroen tu. Bawah dia ada, kalau korang tengok bawah dia ada clipless punya ni. Cuma cara dia lain lah, pattern masing-masing kan. So dah buka, magnet pula. Buka, nampak ada magnet bawah tu clip. So 2 in 1 lah. Ni dalam dia sama je macam mana korang tahu sebelum ni dengan Citroen. Ni adalah center brace dia, auto 1.4S, dia bagi 2 kipas siap-siap, AC 1.4S 120A lah, boleh sambung dan setting dekat phone. So ni adalah clipless. Ni adalah dia punya body post magnet lah. Contoh kalau lupa nak clip, dia masih pegang sebab ada 3 magnet. Setup dia sama je macam Citroen sebelum ni 17. Layout dia hampir sama, cumanya body license Polo dia telah dimasukkan dan digandingkan dengan clipless mount lah. Tengok kat depan belakang. Ada center brace, motor 4S, ESC 4S macam biasa korang tahu, sama macam Jetta juga. Dia boleh setting guna handphone lah. Ada apps dia. Ada gyro, ada pegumnya biasa sebab ni adalah rally. Kalau korang nak main touring pun boleh, rally pun boleh. Korang akan dapat 2 set daya, kira satu untuk on-road dengan off-road lah, rally lah. Korang nanti kan saya buat video ni sebab lepas ni korang dah tak nampak benda ni dalam ni. Kita akan tukar semua insyaAllah. Paling best 17, body roll dia memang handsome tapi tak terlalu lebong sebab ada sway bar. Sway bar dah siap, shock adjustable big ball, shock tahun besi, lipo tray sebelah. Kita muat lah masuk 6S pun. Chassis bawah dia siap tulis lah, Volkswagen Polo R WRC 2015. Chassis dia solid, arm dia pun korang tengok lah, solid lah. Dia siap feel dalam dia. Belakang korang boleh pegang macam ni sebab ada memang untuk pegang lah, ada tempat holding. Nampak? Plannya kereta ni memang nak buat bashing, tak ada plan nak buat speed run ke apa, tapi nak buat dia effortless. Maksudnya kau tekan sikit dah pergi. Bila main high speed pun masih sejuk je elektronik dia. InsyaAllah saya akan masukkan combo macam kita buat dekat MJ10 sebelum ni. Sama juga, stay tune, kita akan masuk motor apa, ESC apa, korang tunggu next episode. Kalau korang berminat, Roger, sebab stok dah tak banyak, satu sedangkan ada lagi berapa biji je. Berminat Roger kami di MSH RC Empire. Assalamualaikum. Ciao.